Ladang yang berhantu. Salah satu cerita yang paling menyeramkan berlaku di Myrtles Plantation yang berlokasi di San Francisville, Louisiana. So, ladang ini sering dilaporkan salah satu tempat yang paling berhantu di Amerika Syarikat selama bertahun-tahun. Myrtles Plantation ini telah dibina pada tahun 1796 oleh seorang pemilik tanah kaya yang bernama General David Bradford. Penjelmaan ini berlaku selepas kematian seorang wanita yang bernama Chloe. Chloe ini adalah salah seorang bekas hamba di ladang itu. Menurut legenda, Chloe ini pernah menjalinkan hubungan sulit dengan seorang pemilik tanah yang bernama Clark Woodruff dan telah pun dihukum kerana mendengar perbualan orang lain dengan memotong telinganya. Sebagai balasan, Chloe telah pun meracunkan kek hari jadi yang menyebabkan kematian isteri Woodruff dan dua orang anaknya. Selepas itu, Chloe dilaporkan telah pun digantung oleh hamba-hamba yang lain. Myrtles Plantation kini terkenal dengan fenomena yang menakutkan. Para pelawat dan juga kaki tangan yang berada di ladang itu telah pun melaporkan kelibat Chloe sering berjalan di kawasan itu. Mereka memberitahu bahawa Chloe ini memakai terban hijau dan menjadi punca berlaku beberapa kejadian-kejadian yang menakutkan di ladang tersebut. Di antaranya adalah penjelmaan Chloe itu sendiri, di mana seorang pelawat pernah melihat Chloe berdiri di pintu masuk plantation tersebut. Ada juga yang melaporkan pernah mendengar bunyi tapak kaki Chloe sedang berjalan di sekitar kawasan itu, termasuk juga dengan suara-suara misteri yang tidak dapat dijelaskan, objek yang bergerak sendiri dan berasa sejuk di tempat-tempat yang tertentu walaupun pada hari yang panas. Ada satu lagi legenda melibatkan penjelmaan hantu kanak-kanak. Mereka sering terdengar ketawa kanak-kanak dan juga bunyi di kawasan tempat tidur kanak-kanak tersebut. Hari ini Myrtles Plantation telah menjadi sebagai satu tempat penginapan dan tetamu-tetamu di situ sering mengalami pertemuan yang menyeramkan. Ada tetamu yang datang kat tempat tu pernah cakap yang diorang rasa tidak tenang, rasa macam ada yang memerhati mereka. Dan ada juga tetamu yang pernah menangkap gambar di tempat itu dan muncul sesuatu benda yang sangat pelik dan tidak dapat dijelaskan di dalam gambar yang mereka tangkap. Myrtles Plantation kekal sebagai satu tempat yang menarik untuk para pemburu hantu dan juga peminat paranormal. Dengan sejarah gelap dan roh yang masih lagi mengganggu, menjadikannya salah satu tempat yang paling berhantu di Amerika Syarikat. So guys, kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita jenayah yang kejam dan juga cerita-cerita hantu yang menyeramkan, korang jangan lupa komen, like, share dan juga follow saya di page Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.